Ni ada customer komplain kau ni masak tak sedap chef. Ya ke? Apa tu? Customer lah chef. Dia komplain kat saya. Saya nak tidur malam pun tak lena. Macam mana ni? Customer tu komplain apa? Yang kau masak tak sedap. Sebelum ni sedap je. Kenapa tiba-tiba tak sedap pula? Sedap ni macam mana? Masin. So dia order flavor apa? Dia order special chili. Tapi flavor tu masin sangat. Kenapa kau buat macam tu chef? Mana ada flavor special masin? Habisnya macam mana ni? Kalau betul customer tu kata masin kan, saya sebagai chef, saya minta maaf ya. Betul ke chef? Kau ikhlas ke ni? Betul-betul. Kalau salah tu daripada saya minta maaf dan saya akan ganti balik. Bagi contoh? Tentunya kalau dia kata tadi masin kan, kita tukarlah, kita ganti balik flavor tu atau refine balik. Tapi kalau ada lah customer kita yang sebelum ni atau yang baru ni, kalau saya ada salah apa, saya minta maaf. Sebab kita pun dah ikut SOP semua. SOP kat kitchen ni kita dah follow, dah check semua. Kalau ada salah juga, saya minta maaf. Jadi apa-apa tu, untuk korang untuk make video. Assalamualaikum.